cahaya dalam hati kami ya Allah, penyembuh dari segala luka jiwa ya Allah, penenang dari setiap gelisah ya Allah, dan pelita dalam gelapnya perjalanan hidup kami ya Allah. Allahumma ya Allah, tanamkan cinta yang mendalam kepada Al-Quran dalam hati kami ya Allah. Jadikan kami termasuk orang-orang yang membaca, memahami dan mengamalkan isinya ya Allah. Bukan sekadar di lisan tapi tertanam dalam amalan perbuatan kami ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau jadikan Al-Quran ini sebagai hujah atas kami di hari kiamat ya Allah, tetapi jadikan ia sebagai syafaat yang membela kami di hadapan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, ampunilah segala dosa-dosa kami ya Allah, dosa kedua orang tua kami ya Allah, dosa guru-guru kami ya Allah, dosa para pendahulu kami yang telah kembali kepadamu ya Allah. Limpahkanlah rahmat kepada mereka sebagaimana mereka mencurahkan kasih sayang kepada kami ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah langkah kami di dalam perjalanan dalam jalan-Mu ya Allah. Allahumma ya Allah, kuatkanlah langkah hayat kami dalam husnul khatimah ya Allah. Allahumma ya Allah, jangan Engkau biarkan kami hidup tanpa petunjuk dari kitab-Mu ya Allah. Jangan Engkau palingkan hati kami setelah Engkau beri hidayah ya Allah, dan kumpulkanlah kami di syurga-Mu bersama orang-orang yang Engkau cintai ya Allah, bersama para nabi ya Allah, para siddiqin ya Allah, para syuhada ya Allah, dan orang-orang yang saleh ya Allah. Allahumma ya Allah, jadikan setiap huruf yang kami baca menjadi ya Allah ya Tuhan kami. Kurniakan kepada kami dengan setiap huruf daripada Al-Quran itu kemanisan ya Allah, dan dengan setiap kalimah daripada Al-Quran itu kemuliaan ya Allah, dan dengan setiap daripada ayat daripada Al-Quran itu kemesraan ya Allah, dan dengan setiap surah daripada Al-Quran itu keselamatan ya Allah, dan dengan setiap juzuk dan dengan setiap rubah daripada Al-Quran itu kerihatan ya Allah, dan dengan setiap nisf daripada Al-Quran itu kenikmatan ya Allah, dan dengan setiap fathah daripada Al-Quran itu kegembiraan. Hafizkan kepada keempat-empat pelajar kita, adik Haikal, Aizat, Budi dan juga Ahmad yang telah menghatamkan bacaan hafazannya. Ada yang 5 tahun di sini, ada yang 6 tahun di sini, ada yang 4 tahun di sini, dan juga bacaannya tahun ini ada 6 orang pada kita telah pun khatam hafazan, dan juga insya-Allah pada bulan September ataupun Oktober dijangka akan ada lagi penambahan 3 ke 4 orang yang akan mengkhatamkan juga hafazannya insya-Allah. Jadi kita pun target tahun ni seramai 10 orang pelajar tahfiz kita akan dapat menghabiskan Al-Quran. Alhamdulillah, mudah-mudahan menjadi menjadi kebenaran insya-Allah cita-cita tersebut insya-Allah. Jadi terima kasih kepada Tahir Siro kita, penasihat tahfiz Datuk Seri Makno bersama kita selalu, yang insya-Allah akan periksa akhir tahun ini SPM, mudah-mudahan juga berjaya cemerlang insya-Allah. Dengan berkat usahanya, saya tengok dan Ustaz menyaksikan sendiri bagaimana betapa tekunnya anak-anak kita ni mengulang kaji hafazan. Kadang-kadang ada di Ampayan pun tengah baring baca buku pun ada kan, ada gambar semua di sini. Alhamdulillah, kalau kita berusaha insya-Allah kita akan dapat berjaya insya-Allah. Inna ma'al usri yusra fa inna ma'al usri yusra. Di sebalik kesukaran itu akan ada kesenangan. 2 kali Allah SWT sebut di sebalik kesusahan akan ada kesenangan. Jadi usaha itu tangga kepada kejayaan. Kita jangan cepat putus asa, jangan fed up. Yang ni depan-depan kita ni tuan-tuan dan puan sekalian, ada yang dah fed up ni, ada yang berhenti masuk balik. Ada kan? Alhamdulillah, hari ni khatam dia, alhamdulillah. Berkat dia punya kesungguhan, sabar kan.
kesabaran tinggi tu, kalau kita nak berjaya kena sabar tinggi. Masuk, berhenti, masuk balik, akhirnya khatam, alhamdulillah. Ada juga yang separuh jalan, nak telefon, masih balik, hujung minggu balik. Fokus dia bukan sikit-sikit, Haji, 100% kena fokus. Bukan main-main. Macam mana Al-Quran itu diturunkan, kita pun kena pegang betul-betul. Pegang sungguh-sungguh Al-Quran ni, ayat Quran ni. Tak boleh sambil lewat, sekejap baca, sekejap main, sekejap baca, sekejap tidur, ataupun terlebih tidur kan. Tidur sampai Al-Quran